semua, jumpa lagi dengan PY. Okey, bila korang tengok dekat belakang, tentulah bukan tutorial makeup. Okey, jadi untuk video kali ni PY nak buat review lagi. Memang muka PY muka yang suka buat review. PY tak kisah korang nak cakap apa, bosan ke apa ke. Okey, jadi untuk video kali ni PY nak buat review memandangkan hari tu PY ada terima beberapa cadangan daripada korang semua juga yang suruh PY cuba produk daripada Catrice. Kalau PY tak silap sebutan dia adalah Catrice Cosmetics. Dan PY dah cuba, PY ada beli beberapa. Dan untuk video kali ni PY nak ataupun PY tertarik untuk buat review tentang salah satu produk dia nampak memang agak menarik untuk dicuba. Dan juga harga dia memang sangat-sangat murah. Catrice Cosmetics harga dia sangat-sangat murah. Belah-belah ringgit pun korang boleh dapat. Itu PY nak tunjukkan produk yang PY nak buat review untuk kali ni. Ini dia. Ini adalah concealer all around concealer daripada Catrice Cosmetics. Ini dia. Harga dia bawah RM20. Bawah RM20 korang dapat ni semua. Memang sangat-sangat berbaloi. Dia punya coverage pun okey lah kan. Memandangkan harga dia RM7 ni, janganlah expect lebih-lebih pula. Okey, jadi PY nak tunjukkan, okay, PY nak buat review. Mana PY dah try, ada try dan juga ada buat swatch dekat tangan PY. Ini dia, nampak tak? PY ada buat swatch sikit, ambil gambar dan PY akan update video menggunakan produk ni. Maksudnya PY ada buat entry untuk review produk ni. Okey, jadi dekat sini PY nak tunjukkan cara untuk menggunakannya. Memandangkan dekat sini ada beberapa warna yang agak pelik dan mungkin ada antara kita yang tak pernah jumpa concealer yang berwarna hijau dan juga pink macam ni. Okey, jadi PY nak tunjukkan dekat korang apa gunanya concealer hijau dan juga pink dekat sini. Dan yang warna tiga ni biasa kita jumpa, warna beige yang lebih terang, dan juga lagi satu ni adalah warna yang lebih gelap. Okey, mula-mula sekali kita pergi kepada concealer yang berwarna hijau ni. Dia adalah jenis cream. Ini dia concealer yang berwarna hijau. Okey, untuk orang yang tak pernah gunakan concealer hijau dan mungkin tertanya-tanya apa sebenarnya fungsi concealer hijau. Jadi fungsi untuk concealer yang berwarna hijau ni adalah untuk meneutralkan warna merah pada muka. Dan kebanyakan warna merah tu adalah terletak pada korang punya tepi hidung, tepi mulut dan juga jerawat. Okey, jerawat kita akan warna kemerah-merahan. Jadi korang perlu gunakan concealer yang warna hijau ni. PY akan tunjuk. Manakala sekarang ni PY punya makeup pun ala-ala kadar je. Ambil concealer hijau dan korang sapukan. Jangan takut muka korang tak jadi warna hijau, muka korang tak jadi ada hantu pun. Sapukan. Bila kita sapu warna hijau tu, dia tak terlalu kuat ataupun dia dah tutup warna merah pada muka kita. Jadi warna hijau tu dah berkurang dan dia jadi lebih neutral. Ya, neutral. Okay, PY tak ada jerawat buat masa ni. Okey, buat masa sekarang ni pula ada jerawat. Jadi PY akan sapukan dekat kawasan yang merah di muka PY. Biasanya dekat area hidung. Ya. Sapukan. Okey, itu dia. Okey, korang boleh tengok sekarang warna hijau. PY dah sapukan dekat muka PY. Okey, ini dia warna hijau. Tu korang blend-blendkan. Okey, siap warna hijau. Kemudian yang kedua adalah warna pink. Untuk warna pink pula, untuk warna yang kedua adalah concealer yang berwarna pink. Dan jangan silap, concealer ni adalah untuk tutup gegelung hitam pada mata. Tetapi sebelum tu PY nak ingatkan dekat korang, concealer yang berwarna pink ni hanya untuk mereka yang mempunyai gegelung hitam bawah mata yang berwarna kelabu ataupun berwarna coklat. Bukannya untuk korang yang putih melepak, bukan. Sebab kebiasaannya orang yang kulit dia agak cerah, dia punya bawah mata dia bukan berwarna gelap macam PY sekarang. Dia macam warna kelabu macam tu. Dia tak, dia berwarna biru-biru, hijau-hijau. Jadi untuk korang yang berkulit cerah,
Jangan gunakan ni untuk bawah mata. Ni hanya untuk orang yang berkulit bukanlah berkulit gelap, maksudnya berwarna, bukan putih merah dia punya tone warna kulit dia adalah warna kuning. Untuk orang yang berkulit gelap pun masih boleh digunakan lagi, tapi untuk orang yang putih melepak, putih merah, jangan gunakan. Korang perlu gunakan Salmon concealer. Dia punya concealer dia warna macam orange-orange sikit. Okay, korang boleh google sendiri. Okay, jadi PY manakan PY punya gegelung mata bawah berwarna gelap, warna kelabu macam tu. Dan PY bukanlah jenis orang yang putih melepak. Jadi PY akan gunakan concealer yang berwarna pink ni. Jangan takut mula-mula sekarang ni. Bila korang pakai, muka korang mungkin akan kelihatan seperti bolong. Tapi lepas dah guna concealer, dah guna foundation, dah guna bedak, muka korang akan jadi sangat-sangat flawless. So jangan takut dan ambil. Yes, sapukan. Okay, tiba-tiba bawah mata PY berwarna merah, macam seolah-olah mata lepas kena tumbuk. Sapukan, 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 sapukan. Kalau mata korang jenis yang keliling gelap, sapukan. Manakan PY ada eyeshadow, jadi PY tak sapukan. PY semua sapukan bawah je. Okay, sapu dan blend. Blend, blend, blend menggunakan jari. Jari adalah tools yang paling murah, bukan murah, free dan juga sangat bagus untuk blend makeup. Kalau korang tak ada brush makeup ataupun span yang mahal-mahal, jari korang yang ajaib ni je dah cukup sebenarnya. Okey, sapukan. Okey, itu dia. Hijau dan juga merah. Muka PY macam hantu sekarang ni. Okey, dan lagi 3 concealer ni adalah untuk korang tutup parut, jeragat dan juga sebarang celah pada muka macam biasa. Dan dia mengikut warna kulit korang lah. Dia ada 3 warna. Gelap, medium dan juga cerah. Dan bagi korang yang mungkin nak gunakan concealer sebagai untuk kontur hidung ataupun pipi, korang boleh gunakan. Okay, PY ambil concealer yang gelap ni, PY. Okay. Dan PY akan gunakan concealer yang lebih cerah ni untuk highlight kawasan batang hidung. Okay. Okay, ni dia. Dan inilah muka PY sekarang. Okay. Okay, selepas ni bila korang dah blend, korang blend menggunakan jari. Lepas ni korang boleh sapukan foundation. Dan juga korang boleh set upkan muka korang. Maksudnya boleh pakai eyeshadow dan macam-macam lagi. Sekarang PY akan gunakan foundation yang sekarang PY memang gunakan. Adalah foundation yang PY gunakan buat masa ni daripada Revlon. Okay, PY ambil dan PY akan cover balik dekat kawasan yang PY dah sapukan concealer tadi. Dan hasilnya memang hilang semua. Korang punya gegelung hitam tu memang hilang. Hilang dengan drastiknya. Okay, sapukan. Okay, hilang. Tak ada dah memunculkan diri. Dan merah-merah dekat sini pun korang sapu juga. Dan hasilnya memang korang punya merah-merah dekat muka tu akan hilang. Okay, sapukan. Yes, macam tu. Okay, bila dah macam ni, yang bahagian hidung ni tak perlu. Korang tak perlu buat apa sebab kita memang nakkan hidung tu terbentuk macam ni. Jadi korang tak perlu cover dengan foundation. Concealer dah cukup macam ni. Okay, bedak. Sapukan pada muka supaya dia boleh hilangkan kilatan pada muka dan juga akan memastikan foundation korang tahan lebih lama. Okay, contohnya sekarang ni korang nampak tak berkilat bila kita sapukan bedak, kilat tu pun hilang. Jadi itulah fungsi powder. Sapukan juga dekat bawah mata. Bahagian hidung korang boleh gunakan powder yang lebih gelap. Gunakan powder yang lebih gelap dan korang sapukan pada hidung. Dan korang boleh ambil yang warna cerah, kemudian korang boleh highlightkan. Yes, begitu. Ya, sapu-sapu.
Dan kemudian Pio akan ambilkan warna ni sebab dia warna coklat, jadi dia boleh membantu concealer tadi. Blend. Nampak itu saja Pio punya perkongsian pada kali ini. Okey, cara untuk menggunakan concealer jenis macam ni. Concealer ada warna pelik sikit, warna hijau dengan warna pink. Untuk concealer ni dengan harga dia yang lebih kurang RM18 ke RM17, sangat-sangat berpatutan, sangat-sangat bagus. Berbanding dengan kualiti dia kira okey lah. Okey lah, nak sampai high coverage apa ke benda semua tu memanglah tak dapat. Harga pun murah. Tapi untuk korang yang beginner, maksudnya baru nak belajar makeup, mungkin korang boleh gunakan concealer yang jenis macam ni. Korang boleh dapatkan dekat untuk korang yang nak dapatkan ni, korang boleh dapatkan dekat Guardian. Pio beli macam-macam jenis produk ada. Next Pio akan cari lagi produk daripada Catrice ataupun produk-produk yang murah untuk korang semua yang baru je nak belajar. Korang boleh gunakan concealer jenis macam ni lah. Nak blend pun okey, senang juga, tak ada masalah. Okey, dan nampaknya itu saja perkongsian PY pada kali ini. Pio harap perkongsian kali ini dapat membantu korang yang mungkin tercari-cari concealer yang murah dan juga sesuai untuk kita semua yang masih lagi belajar untuk makeup. Nampaknya itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Shanti. Follow Pio dekat Instagram dan juga Twitter, blog PY Princess dan Shanti dan blog Supermai. Dan jangan lupa like fanpage PY Princess Shanti. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.